Menu baru dia, clam, buttermilk dengan kampion ni memang sedap makan dengan mantau ni. Kami baru jumpa pot baru halal pan mi. Tapi menu dia yang best sebenarnya ialah lala klepot dia. Makan dengan mantau. Pan mi kat sini pun boleh refill dan memang garanti halal lah. Mad Chili Pan Mi dekat Times Square, Bukit Bintang. Kat sini kena try lala dia. Dua-dua bagi saya sedap. Surprisingly bersih gila lala dia, tak ada rasa lumpur langsung. Buttermilk dia memang lemak, makan dengan mantau. Aroma dan rempah kamyong dia memang nice. Tapi kat sini memang terkenal dengan pan mi lah. Paling saya suka ialah dried chili pan mi. Lemak di telur, rasa season ikan bilis. Lepas tu dia punya kepedasan tu level 2 ni agak pedas lah sebenarnya. Lagi satu dried curry ni, tak goreng tapi mi tu macam dia auto season sekali dengan kuah tu. Rasa dia macam ada rasa sambal sikit. Daging dia pun sedap, chewy. Kalau kuah pula, kami ambil kari rasa. Okey, jujurnya dia macam light sikit. Tapi santan dan rempah tu adalah rasa yang sedap tu. Lepas tu adalah side dish dia. Saya recommend fucuk dengan enoki digoreng ni memang sedap. Air dia pun boleh tahan. Korang boleh pilih macam-macam ada. Sini memang sangat sesuai lah kalau nak bawa ahli keluarga. Next time bro.